Finally, dia keluar juga. Dapat satu idea baru. Jurassic Park. Keluar, semua orang tengok sebesar-besar skrin. Dinosaur bro. Even Spielberg berpecah otak apa dia nak buat. So dia start dengan Jaws. Dia start buat filem-filem yang cinematic supaya orang experience besarnya Jaws. So orang datang. Lepas tu dia buat pun banyak gagal juga. Dia buat E.T. lah, dia buat apa lagi yang jadi tak jadi. Finally, dia keluar juga. Dapat satu idea baru. Jurassic Park. Keluar, semua orang tengok sebesar-besar skrin. Dinosaur bro. Berduyun-duyun. Orang pergi tengok, budak-budak pergi tengok. Dia bagi kau cinema tu yang kau tak boleh dapat kat TV. James Cameron keluar Terminator. Dia keluar Titanic. Kapal besar tu dihidupkan daripada lama ke baru. Barulah panggung compact. Kita ni baru setakat nak campak kereta je. Itulah yang mampu kita bagi. Dia pun dah jual dah. Apa filem-filem yang ada duit ni kan dah terjual. Barulah nampak hope filem kita nak berjaya. Itu pun depends on the story.